Wicin ajak Mira jalan-jalan. So jom kita jalan. Atau Wicin nak, Mira rasa Wicin macam nak belanja Mira something ke? Betul ke Muhammad? Kau yang ajak saya datang sini Ya ke? I ingatkan you nak belanja Kau saya nak tahu apa. tak, dia dah cakap daripada seminggu dia cakap you. Dan hari ni pergi tempat macam ni, okay? Macam ni, okay? Nampak tak? Sweet tak? Kau ingat dia tak sweet ke? Betul tak you? Ya. Ya. Ha? Nanti you nampak apa you ambil je, okay? Okay. Ambil gambar je. Okay. So, kita korang tahu tak, masuk shopping mall kita kena record. Sebab apa? Nanti kita lupa kita parking dekat mana. Ini sudah tukar lah. Selalu pun macam ni Mia. Semasa parking, ingat masuk in the end habis shopping lupa dah kereta letak mana. Okay. Masuk last naik Grab. Okay, now kita depan Uniqlo. So, sebelah kita ni apa? Dior. So, now kita pergi sini sebenarnya bukan Mira yang nak shop. Bukan Mira yang nak shopping. Tapi maybe Muhammad yang nak shopping. Kita nak pergi shopping. Kan, tengok Wicin nak pick brand apa. Okay? I tak ada demand Mia lah. I tak ada demand Mia. Jangan nanti orang minta duit kau. Let's go. What we're gonna pick here. Okay. Mungkin Wicin nak belanja Mira ni. Mungkin kan? Tak mungkin kan? Dia kan kedekut. Nak pilih wallet. Nak pilih bag juga. Mira tengah tunggu bag ni. Dia tunjuk kali hitam. Tapi Mira tak nak dia glossy. Kita nak tapi kita tak ada stok. Macam mana? Tengok jus sudah minum lah. Jadilah. Confirm lah. Jus tak minum lah. Sebelahnya boleh pergi ni. Dia kena tahu kita cari duit selalu untuk apa? Untuk reward diri lah. Mira tak dapat emas, Mira dapat bag. Harga bag pun dah macam emas kan? Bulu hidung dah keluar je. Sekarang apa benda pun. Kau dah? Ini pura-pura kaya mah. Tengok. Pura-pura kaya. Wicin belanja Emas jual ada harga, ini jual tak ada harga. sorry lah, ada harga lah. Yelah, tapi tak tinggi macam emas lah. Kita datang sini sebenarnya nak minum air orange je. Saya minum lah. Saya minum lagi. Haus lah. Tadi kita pergi depan sana, tanya orange tu harga berapa. Dia cakap RM9.90. Sama. Lepas tu, dia cakap, lepas tu I cakap sama Mira, I tahu ada satu tempat yang free ni. So, korang tahu kat mana? Boleh pick. Ini mini size untuk beli kan? Ini letak phone je lah. Jangan sembang lah ni. Letak phone je. Phone I tolong you pegang lah. Tak apa, I boleh tolong pegang. Dia lagi satu size kecil. This one. Mini size. Cantik. I boleh wide ke? Boleh wide angle tak? Boleh. Sebab tadi zoom sangat. Cantik. Mini size. Tapi harga lebih kurang lah. Baik you beli besar Mir. Ni dua betul. Yang tu dua betul. Dia dua-dua je sama. Dengan orang kaya shopping sangat happy yo. Tengok je lah. Kan? Terima kasih Mira belanja minum jus. RM30,000 So, kita lunch. Terpaksa tunggu 1 jam. Yes. So, no stop. Kita pergi makan. This one. Tak ada orang pun, sunyi je. Tapi okey lah. Kat ciri dia. Kita makan apa? So nice. Mira makan pisang. Mira suka beef. Wicin suka makan ayam. Tengok guys, dia punya sos dia ada asam jawa sos. You punya? Lada kelapa. Lada kelapa. See?
Dia sendirinya Kita custom. makan dekat Smith. Wow. Rasa Wiki nak ajak Mira ni taste kot. Romantic. Nice. Yeah, but the polystyrene also the weight one. Itu custom. And this is wine cellar. What the best part in wine cellar, for the restaurant process. Ni dalam restoran ni ada wine session. Jadi kita just masuk je. So ni semua our membership punya locker. Oh, membership yang Yeah, for the wine. Wah. Wah, special. Sini dia punya temperature a bit more. Sebab dia nak minum, try wine apa semua lah. And this one, Alexander. And Chateau Montelena is our brand. In Malaysia, only you can. Dia bawa kita tour all the semua apa ni ada kat atas. Wow. The event area. Untuk 60 orang sit down dinner is nice. Yes, can go for maximum 80, tapi dia sikit lah kalau 80. Kalau buat 50 to 60, dia semua green meal. Tandas dia cantik. Okay. Cantik. Thank you. Thank So, you. any future Orang kita makan dekat sini. Lepas tu dia bagi kita ni dia punya apa? punya sauce. Sauce handmade kan? Ya, punya sauce. Special. Brand ni dari mana? US. US guys. Wow. Tapi sauce dia buat di Shah Alam. Oh. Sauce dia buat di Shah Alam. Okay, jom. Itu apa? Akak tu cakap barang kita dah sampai. Let's go take our barang. Kali ni baik. Lepas ni lepas makan kita pergi sini ambil barang. Bayarkan Hai, orang teka dia beli mana satu. tiba ada banyak pula. Ha. Korang teka I dah bayar mana satu. Malam ni masuk live, I bukan kasih korang tengok. Tak ada. Yang ni post kat tempat lain. Bukan dekat live. Tak ada masalah. Tak. Ini YouTube, okay? Janganlah Muhammad rosak orang dia. I buat kerja sini.